Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Aiman, dalam podcast Permata Wahyu. Dalam episod lepas, kita dah bincang betapa besarnya kedudukan akhlak dalam Islam. Tapi hari ini, kita nak masuk ke satu tahap yang lebih mendalam. Kita nak tanya, kenapa? Kenapa ada orang boleh berakhlak baik sekejap, tapi kemudian berubah? Apa rahsia supaya akhlak kita sentiasa konsisten dan tidak berpura-pura? Bersama saya sekali lagi, Ustaz. Apa khabar, Ustaz? Waalaikumsalam Aiman. Alhamdulillah. Betul kata Aiman tu. Akhlak ni kalau tak ada enjin yang kuat di dalam, dia akan jadi penat. Dia akan jadi seperti hiasan luar yang mudah luntur. Hari ini kita nak bincang rahsia enjin dalaman yang mengekalkan akhlak dan kualiti personality kita. Menarik Ustaz. Jom kita mulakan dengan enjin pertama iaitu niat. Hadis ini sangat popular, hampir semua orang tahu, tapi sejauh mana kita faham kaitan niat dengan peribadi kita? Boleh Ustaz kongsikan maklumat dan kupasannya? Baiklah, hadis pertama ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta berstatus sahih. Baginda SAW bersabda bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Aiman, hadis ini sangat luas aplikasinya. Ia lazim dikaitkan dengan ibadah, yang mana ibadah yang diterima Allah hanyalah ibadah yang diniatkan kerana Allah semata-mata. Kisah hadis ini ada kaitan dengan seorang sahabat yang ikut berhijrah, tetapi niat hijrahnya kerana seorang perempuan. Maka hadis ini menegur dan menerangkan, jika niat amalan kita adalah mencari habuan dunia, maka kita akan dapat habuan dunia sahaja dan tidak akan mendapat pahala dari Allah. Tetapi jika amalan kita adalah kerana Allah, insya-Allah akan mendapat pahala. Namun hadis ini ada juga kaitan dengan akhlak dan personality kita. Mengapa kita harus kekal buat baik walaupun disakiti atau tidak dihargai? Ini adalah kerana niat dan cita-cita kita adalah untuk mencari keredaan Allah. Niat yang ikhlas dan cita-cita yang murni inilah yang mengekalkan kita untuk berakhlak mulia dan memiliki personaliti yang hebat. Niat adalah penapis bagi segala perbuatan kita. Kalau kita ibaratkan akhlak itu sebagai sebuah kenderaan, maka niat adalah bahan bakarnya. Kenapa Islam menekankan niat? Kerana niat ikhlas kerana Allah adalah kunci kepada hati yang bersih. Apabila seseorang memiliki hati yang bersih, maka seluruh karakternya akan terbentuk secara automatik mengikut acuan Islam. Dia akan menjadi ihsan yang hanya berminat untuk membawa kebaikan dan langsung tidak berminat kepada kejahatan. Ingat, tujuan utama kehidupan adalah beribadat kepada Allah. Berakhlak baik adalah ibadah umum yang boleh dilakukan pada setiap masa apabila bersama ahli keluarga, kawan-kawan dan masyarakat umum. Mari saya beri contoh. Katakanlah kita menolong seorang jiran. Kalau niat kita sekadar nak dipuji sebagai jiran prihatin, maka saat jiran itu tidak berterima kasih, kita akan rasa sakit hati dan mungkin berhenti buat baik. Tapi, bagi seorang yang berniat kerana Allah, dia tidak peduli reaksi manusia. Baginya, aku buat ini kerana Allah suka orang yang bantu jiran. Maka, akhlaknya tetap konsisten. Niat yang bersih, ikhlas mencari keredaan Allah, menjadikan kita manusia yang resilient atau kental dalam berbuat baik. Maksudnya Ustaz, niat dan hati yang suci ini adalah anchor yang memastikan kita tak hanyut dengan pujian manusia. Tapi Ustaz, bagaimana pula dengan isu akhlak kosmetik atau orang yang berlakon baik demi konten media sosial sekarang? Inilah bahayanya niat yang salah. Seseorang yang berakhlak baik demi likes atau pengaruh, dia sebenarnya sedang membina penjara dalam dirinya. Dia terpaksa berlakon di depan kamera, tetapi di belakang kamera, hatinya mungkin penuh dengan sombong atau kasar dengan keluarga. Sebab itu, hadis niat ini mengajar kita, cuci hati dulu. Apabila tujuan utama kita adalah keredaan Allah, kita tak akan penat berakhlak mulia sebab target audience kita cuma satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak yang lahir daripada niat yang bersih dan ikhlas ini bukan sahaja cantik dipandang, tapi ia sangat original. Inilah kunci utama memiliki kepribadian dan personaliti yang mulia. Seharusnya inilah yang perlu diusahakan oleh setiap remaja. Masya Allah, original itu yang mahal. Seterusnya Ustaz, ada satu lagi hadis yang menjadi sistem pemantauan bagi akhlak kita, iaitu tentang ihsan. Boleh Ustaz kongsikan? Hadis kedua ini merupakan bahagian penting daripada hadis Jibril yang sangat masyhur. Diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta berstatus sahih. Kita akan sentuh sebahagian sahaja daripada hadis ini. Apabila ditanya tentang ihsan, Nabi SAW menjawab, engkau beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Aiman,
Ihsan adalah tahap kesedaran tertinggi, iaitu rasa muraqabah atau merasa diri sentiasa dipantau oleh Allah 24 jam sehari. Kebanyakan manusia berakhlak baik kerana ada mata manusia yang memerhati. Kita memandu ikut peraturan sebab takut polis. Kita kerja rajin sebab ada bos. Tapi apa jadi bila polis tak ada? Apa jadi bila bos bercuti? Di situlah kualiti akhlak sebenar teruji. Seorang yang ada rasa ihsan tidak perlukan pengawas manusia. Dia akan tetap amanah dalam kerja walaupun tiada siapa yang tahu. Kenapa? Sebab dia yakin CCTV Allah sedang merakam setiap detik hidupnya. Malah dalam pergaulan sosial, ihsan memainkan peranan sebagai saksi ketiga. Apabila kita bercakap dengan seseorang, kita sedar Allah sedang mendengar. Kita tak akan tergamak berbohong atau menyindir sebab kita sedar walaupun kawan kita tak tahu, tapi Allah sedang mendengar setiap getaran suara kita. Sesungguhnya dia melihatmu. Ayat ini nampak ringkas tapi impaknya luar biasa. Tapi Ustaz, niat dan ihsan ni sebenarnya berpuncak di satu tempat yang sama dalam diri kita, iaitu hati. Saya teringat hadis tentang seketul daging. Boleh Ustaz kupas hadis tersebut untuk melengkapkan konsep ini? Tepat sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir, direkodkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta berstatus sahih. Baginda SAW bersabda, "Ketahuilah bahawa dalam setiap tubuh manusia itu ada seketul daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah seketul daging itu adalah hati." Para ulama mengibaratkan hati ini sebagai raja, manakala anggota badan lain adalah rakyat di bawah perintahnya. Kalau raja hati itu dipenuhi dengan sifat syukur dan rendah diri, maka lidah akan bercakap lembut dan tangan akan suka membantu. Tetapi kalau raja itu rosak dengan sombong atau hasad dengki, maka lidah akan mula tajam menyakiti orang. Sebab itu, pendidikan akhlak mestilah bermula dengan penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Akhlak yang dipaksa-paksa tanpa hati yang bersih dipanggil akhlak buatan. Ia tidak akan bertahan lama, terutamanya bila kita diuji. Ustaz, cakap pasal diuji ni, saya nak buat satu simulasi senario. Saya bagi situasi yang panas dan Ustaz ceritakan macam mana sistem ihsan dan niat ni berfungsi. Boleh? Silakan Aiman. Bayangkan Ustaz baru balik kerja, penat, lapar dan hujan lebat. Ustaz dah tunggu lama depan satu kotak parking. Tiba-tiba, sebuah kereta lain mencucuk masuk dan curi parking Ustaz dengan biadab. Bila Ustaz hon, pemandu tu keluar, tunjuk isyarat tangan tidak sopan dan jerit kata-kata kesat kat Ustaz depan orang ramai. Darah dah naik ke kepala, rasa nak keluar kereta dan ajar dia. Macam mana ihsan berfungsi di sini? Allah, ini memang ujian besar. Okey, jom kita bedah. Pertama, enjin niat akan tarik brek. Kita tanya diri, kalau aku balas maki dia, adakah Allah reda? Niat menjaga kualiti sebagai hamba Allah akan menahan kita. Kedua, enjin ihsan mengingatkan kita, Allah sedang melihat babak ini. Kita akan rasa malu dengan Allah. Takkanlah kita nak bertindak liar depan Allah yang maha melihat. Kita sedar Allah adalah saksi kepada kesabaran kita. Walaupun kita hilang parking, kita sebenarnya menang besar di sisi Allah sebab kita berjaya mengekalkan karakter Muslim walaupun dihina. Inilah kekuatan akhlak yang berakar dari ihsan. Orang nampak Tuhan dalam perbuatan kita yang tenang itu. Masya Allah, jelas Ustaz. Tapi untuk sampai ke tahap tu, kita perlukan maintenance hati yang berterusan. Boleh tak Ustaz kongsikan satu checklist audit hati untuk kami amalkan? Boleh Aiman, ini adalah 5 soalan audit hati sebelum tidur. 1. Audit niat. Kenapa aku buat benda baik hari ni? Adakah aku masih nak buat kalau orang tak puji aku? 2. Audit ihsan. Adakah aku berani buat benda masa sorang-sorang yang aku tak akan buat depan orang ramai? 3. Audit tingkah laku. Bagaimana aku melayan orang ramai hari ni? Adakah aku sombong? 4. Audit lisan. Apa perkataan yang keluar sepanjang hari ini? Adakah sesiapa yang telah aku sakiti? 5. Audit fokus. Adakah aku sibuk cari salah orang atau sibuk cari salah sendiri? Allahu, checklist ni macam cermin jernih yang menonjolkan segala kotoran hati kita. Ustaz, sebelum kita noktahkan perbincangan hari ini, macam biasa saya minta Ustaz buatkan satu rumusan atau key takeaways untuk pendengar kita. Baiklah, mesej utama kita hari ini ialah 1. Akhlak adalah hasil, bukan hiasan. Ia lahir dari niat yang bersih. 2. Ihsan adalah pengawal kualiti. Sedarlah Allah adalah saksi ketiga dalam setiap perbualan dan perbuatan kita, sama ada di tempat sunyi atau di khalayak ramai. 3. Jagalah raja dalam diri, iaitu hati. Rawatlah hati dengan istighfar dan zikir
Kerana hati yang jernih akan menghasilkan tindakan yang damai. Jangan jadi pelakon akhlak, tapi jadilah hamba yang benar-benar beradab kerana malu dengan penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Ustaz atas huraian yang sangat praktikal ini. Para pendengar, nampaknya kita dah tahu tentang enjin dalaman kita. Jangan hanya hiasi wajah dengan senyuman, tapi hiasilah juga hati yang bersih dan murni. Dalam episod akan datang, kita akan bincang pelbagai topik lagi berkaitan personaliti dan akhlak. Pastikan anda tidak ketinggalan episod seterusnya. Terus setia bersama kami dalam Permata Wahyu. Saya Aiman dan Ustaz mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.